Assalamualaikum guys, bersama saya lagi Nazim jual kereta. Kalau korang diberi peluang untuk pilih kereta antara Daihatsu Canvas dan juga Jimny, korang pilih yang mana guys? Korang boleh komen dekat bawah guys. Stay tune, saya nak review 2 biji kereta ni. Okay guys, ni dia Jimny tahun 2022 guys. Harga saya nak on the road NCD 55 145,000 sahaja guys. Dan Daihatsu Canvas ni saya nak on the road NCD 55 tahun 2022, saya nak 98,000 sahaja guys on the road tahun 2022. Kalau korang berminat, macam biasa korang boleh roger saya di 019-568-2692. Jom kita tengok dekat Jimny ni apa yang ada. Saya akan review serba sedikit. Kalau nak lebih detail, korang boleh datang dekat showroom saya. Kita jumpa, kita tengok depan-depan. Alright. Okey, kita review serba sedikit saja. Okey, ini bahagian depan Jimny Kereta ni tak buat apa-apa lagi. Macam biasa kita cuci sahaja, tak buat apa-apa lagi guys. Alright. Okey, dia datang dengan 2 pintu. Alright. Dia datang dengan 4-wheel drive. Okey, ada heater seat guys. Oh, ada heater seat. Ingatkan tak ada heater seat. Ada Okey, dia datang dengan mileage rendah 16,328 km sahaja guys. Okey, ini bahagian depan dia guys. Alright. Ini semua ada function-function dia. Korang boleh tengok. Boleh jalan dengan auto. Okey, ini bahagian depan dia. Sebelah driver. Okey. Right. Kereta memang cantik. Belakang pun boleh duduk juga. Belakang boleh duduk juga, tak ada masalah. Okey, kita tengok bahagian bonnet dia, apa yang ada. Bahagian boot dia. Bahagian boot dia apa yang ada Okey, dapat dengan tayar spare. Korang akan dapat tayar spare. Okey, kalau nak buka, tarik je. Terus boleh buka. Alright. Ini bahagian belakang dia. Okey. Kalau macam korang nak boot yang luas, korang boleh tarik ni saja. Ni boleh turunkan. Dan juga sebelah sini pun sama, boleh turunkan. Okey, korang akan dapat ruang boot yang sangat luas. Alright. Okey. Bahagian bawah ni korang boleh letak barang sikit-sikit, barang kecil-kecil boleh letak tak ada masalah. Kalau nak letak ikan pun boleh. Tapi ikan yang bersaiz kecil lah, bukan ikan yang bersaiz besar. Alright. Okey, ini bahagian belakang dia guys. Okey, jom kita tutup belakang ni. Korang boleh tengok macam mana kondisi belakang dia. Ini bahagian belakang dia, korang boleh nampak. Okey, jom kita tengok bahagian passenger pula. Alright. Ini bahagian passenger dia. Okey. Dia simple tapi nice. Cantik. Memang cantik. Kalau korang jenis yang suka masuk hutan, camping apa semua, sesuai dengan kereta ni. Kalau nak masuk layan-layan town pun boleh, tak ada masalah. Alright. Kat sini ada satu set compartment. Kat sini korang boleh letak cup holder. Dekat sini ada cup holder. Okey. Alright. Okey, ni saya nak review serba sedikit sajalah. Yang nak menyatakan saya ada stok yang ready guys. Sebab sekarang ramai yang dah mencari unit Jimny ni, Suzuki Jimny ni. Okey, kita bagi warranty selama 8 tahun unlimited mileage dan juga open workshop. Jom kita review serba sedikit Canvas ni pula. Okey, ini bahagian depan dia. Kita pusing-pusing dulu tengok. Alright, ni dia datang dengan two-tone colour two-tone colour guys. Dia datang dengan 2 power door kereta ni, 2 power door. Ini bahagian belakang dia. Kita nak lepaskan harga kasih sayang, tapi kereta ni memang spek memang cantik Harga memang kena dengan spek dia. Dan juga kondisi kereta dia memang tip-top guys. Tahun 2022. Alright. Dia datang dengan dalam pun two-tone nampak, hitam dan putih. Okey, dekat steering pun two-tone hitam dan putih. Mileage dia rendah gila guys, 7,287 km sahaja. Unit ni pun kita nak bagi warranty selama 8 tahun, unlimited mileage dan juga open workshop guys. Ni bahagian atas dia. Datang dengan
auto. Alright. Ada reverse camera. Nampak? Pegang tu FL5 guys. Alright. Okay. Dia ada heater seat juga guys. Ada heater seat juga, nampak? Dekat sini ada dia punya control power boot. Power door. Ni control dia, power door dia. Ini bahagian safety dia. Alright, function safety dia. Okay, apa lagi yang korang akan dapat? Korang akan dapat kereta yang cantik lah. Ni cup holder dia boleh panaskan ni guys. Boleh panaskan. Boleh panaskan air. Okay, dekat sebelah ni pun ada untuk panaskan air guys. Kiri dan kanan ada guys. Sini ada satu kompartmen. Okay, ni control aircon dia. Alright. Dia dah tak ada brake bukan dekat kaki Dia ada hole brake dekat sini. Ni dekat sini dia punya hole brake dia. Alright. Okay, jom kita tengok bahagian belakang dia. Apa yang ada. Macam saya cakap, dia datang dengan power door. Bukan power boot, dari tadi sebut power door guys. Alright, ni bahagian belakang dia. Korang nampak kecil, dalam dia sebenarnya luas guys. Korang boleh tengok. Saya punya kaki jauh guys. Sangat-sangat luas. Ini seat dah tolak belakang Seat dia dah tolak belakang. Sini korang boleh gantung. Bila korang beli makanan ke apa ke, boleh gantung dekat sini barang. Kiri kanan ada kan. Biasanya kalau pergi pasar malam ke mana-mana, mesti nak kena tempat gantung. Dekat Malaysia memang macam tu. Alright. Okay. Ni bahagian dalam dia. Kita tengok bahagian boot dia pula. Boot dia okey. Boleh simpan barang juga. Luas juga boot dia. Okay, kalau korang nak ruang yang besar untuk boot dia, korang tolak satu saja. Korang turunkan satu, korang masih boleh duduk 3 orang. Kalau korang 2 orang saja duduk, korang boleh turunkan 2-2 guys. Nampak? Dapat ruang yang sangat luas guys. Alright. Ini bahagian belakang dia. Dan juga bawah ni pun boleh simpan barang juga guys. Dekat bawah ni pun boleh simpan barang lagi. Masih ada ruang lagi guys. Kalau korang susun dengan cantik, InsyaAllah boot korang boleh simpan barang. Selalunya kereta-kereta macam ni, dia takkan bawa jalan jauh-jauh guys. Tadi dah cakap saya. Alright. Okay. Kalau korang berminat dengan 2 unit ni, korang cepat-cepat roger saya guys. Boleh bawa pakai untuk raya, ataupun boleh pakai untuk cuti sekolah ni. Pergi santai-santai, pergi pantai, cari parking sangat-sangat mudah dengan unit yang kecil ni. KK ni memang sesuai untuk bawa pergi piknik, jalan-jalan, family yang tak besar. Boleh bawa macam 2-3 orang saja, sesuai untuk pergi piknik yang dekat-dekat macam PD ke. Alright. Kalau yang sebelah tu, kalau korang nak bawa masuk hutan pun tak ada masalah. Nama pun Jimny Alright. Terima kasih yang mana sentiasa support saya. Korang boleh komen nak tengok kereta apa lagi, korang boleh terus komen. Alright, jangan lupa subscribe, like, komen guys, share, bagi tahu dekat kawan-kawan korang semua yang Nazim ada banyak stok kereta-kereta recon guys. Nampak? Banyak Ini adalah salah satu cawangan saya di KL Okey. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.